Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah. Sekejap. Tak ramai lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini alhamdulillah kita dapat bertemu semula. Tuan-tuan puan baru je habis menyaksikan dan mempelajari bersama dengan Ustaz Izwan pada jam 2 tadi dalam rancangan Cepat Quran Interaktif, dan pada ketika ini saya pula akan menyambung live di Cepat Quran ini dalam rancangan Cepat Quran Tajwid, yang mana seperti yang sahabat-sahabat semua tahu dalam live ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimanakah cara bacaan yang betul, apakah kesalahan-kesalahan yang jangan dilakukan, yang perlu dielakkan. Okey. So insya-Allah kita akan sama-sama belajar dalam pembelajaran kita pada petang ini. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak sampaikan, kita nak panjang-panjangkan ilmu ini kepada yang lain. Jadi tolong saya untuk share, tolong saya repost dan bantu saya untuk tap-tap screen banyak-banyak semasa live ini berjalan, insya-Allah. Di atas ini ada button follow. Yang belum follow kita, tekan dahulu button follow beramai-ramai, insya-Allah. Hari ini kita nak sambung muka surat 563, masih lagi pada surah Al-Mulk, yang mana pada hari ini kita nak belajar setengah muka lagi lah setengah muka daripada ayat 13 sampai ayat 19. Bukan ayat 13 sampai ayat ke bawah, tidak. Ayat 13 sampai ayat 19 sahaja. Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan puan diharapkan semuanya dah bersedia. Boleh ambil Al-Quran, boleh ambil buku nota, pen, pensil, catatkan, tandakan poin-poin penting yang akan kita belajar. Okey, dan insya-Allah semoga Allah permudahkan pembelajaran kita, live kita pada petang ini, insya-Allah. Kita buka dahulu pengajian kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik, insya-Allah. Surah Al-Mulk. Draw ke insert? Okey, baik, surah Al-Mulk ayat 13 sampai ayat 19 muka surat 563. Baik, jadi sebelum kita mula, macam biasalah untuk makluman,
Mungkin ada yang tak tahu lagi, mungkin ingatkan selama ni memang live saya memang saya bercakap macam ni ke, slow ke apa ke. Sebenarnya tidak lah Sebenarnya saya kalau dalam bab mengajar, bila saya buat live ke apa ke, memang saya akan melantangkan suara saya. Saya akan kuatkan suara saya supaya pada saya akan lebih sampai, lebih jelas lah. Cumanya sekarang ni mungkin tak dapat lah nak deliver yang macam tu punya. Dan insya-Allah lah diharapkan juga supaya tuan-tuan dan puan sama-sama dapat manfaat dan sama-sama dapat ilmu ini, kongsikan juga kepada yang lain insya-Allah. Dan saya sebenarnya ada agak rasa sedikit bukanlah nak kata kecewa ke apa, tidak lah, cumanya sebab sayang lah sebab saya kena batuk macam ni waktu tengah dekat surah Al-Mulk. Bukanlah nak kata dekat surah lain saya tak kisah ke apa, tidak. Cumanya sebab saya tahu surah Al-Mulk ni adalah surah yang semua orang baca. Semua orang baca, bahkan ada yang dah hafal dan sebagainya. Jadi sepatutnya saya kena lebih fokuskan ataupun saya kena lebih menerangkan lagi supaya kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan tu kita dah tak ulangi lagi. Tapi macam mana sekalipun insya-Allah saya berjanji akan memberikan yang terbaik jugalah. Okey, sepanjang live ini berjalan insya-Allah. So tuan-tuan dan puan, jangan lupa share macam biasa Tolong saya share. Tolong saya repost tuan-tuan dan puan. Tolong saya share, tolong saya repostkan live ini. Okey, insya-Allah yang belum follow kita dahulu insya-Allah. Baik, kita nak masuk pada ayat yang pertama pada petang ini, iaitu ayat 13. Terima kasih semua yang share. Tuan Salawati, Wan Yuna Sharifah, Rodzia, Haja Latifah, Salasia, Kak Mi, semuanya lah yang tolong share. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Semoga dengan usaha sekecil itu, kita tekan itu sahaja dapat memberikan impak yang besar kepada orang lain. Kita share macam tu je sekali je, tapi mungkin impaknya, kesannya, manfaatnya besar untuk orang lain. Mereka sama-sama dapat belajar, kita pun sama-sama dapat sahamnya insya-Allah. Baiklah, kita mulakan bacaan kita dengan lafaz isti'adzah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 13 Ada balik lah. Ni apa biar? Pangkah je. Pangkah. Tes bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Ayat 13 Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Saya ulang sekali lagi. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Baik, tuan-tuan dan puan, ayat 13. Wa asirru qawlakum. Yang biasa saya dengar apa dia? Wa asirru qawlakum. Jangan kaulakum. Tuan-tuan dan puan, bila kita sebut kaulakum, dia akan bertukar kepada huruf kaf. Dia akan bertukar kepada huruf kaf. So dia bukan ka tetapi qaulakum. Okey, wa asirru qaulakum. Jangan wa asirru qaulakum, kena jaga dekat situlah. Okey, sebab apa? Sedikit je kita tergelincir, dia akan tertukar kepada huruf yang lain lah. Iaitu huruf kaf nanti. Okey. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Lantunkan jim ni. Okey, qalqalah sughra.
awijharu bih. Bih ini adalah mad silah, tawilah. Tetapi kalau berhenti pendek sahaja, awijharu bih. Cukup macam tu je. Okey, tak nak awijharu bih. Tak payah panjang-panjang. Pendek je kalau nak berhenti. Awijharu bih. Kalau nak sambung, awijharu bihi innahu. Kalau nak sambung maka baca hi tu barulah baca dengan panjang lah, 4 ataupun 5 harakat. Baik, kemudian innahu, nun sabdu dengungkan dengan 2 harakat, wajibul ghunnah. Innahu, hu ada waw kecil selepas huruf ha bari depan ni maksilah qasirah, 2 harakat Innahu alimum bidza. Mim kecil ekornya ke bawah bertemu dengan ba dekat sini, maka dengungkan dengan 2 harakat lah, iklab nama dia. Alimum bidzatis sudur. Dur. Ra dekat belakang ni tebalkan sebab huruf sebelumnya huruf dal berbaris depan. Maka dur, tebalkan ra lah. Okey, dan panjangkan dur itu dengan kadar 2 atau 4 atau 6 harakat lah, mad arid lisukun. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Okey, boleh untuk ayat 13 ni, ayat yang pertama untuk hari ni. InsyaAllah settle. Kalau ada apa-apa persoalan nak tanya, tanya je dekat ruangan komen. Mana yang saya sempat nampak, saya boleh jawab, saya akan jawab lah insyaAllah. Kita nak masuk pada ayat yang kedua, iaitu ayat 14 ala ya'lamu man. Baiklah, tuan-tuan dan puan tolong sharekan dulu. Siapa-siapa yang baru masuk yang belum share, tolong share dulu. Terima kasih Puan Ya, terima kasih Nursia Daim, Nurzi Ramli Hasan, Rudzia, Sejarah Wacik semua ni yang bagi gift semua ni, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Allah sahajalah yang dapat membalas kebaikan tuan-tuan dan puan. Sama juga dengan semua yang share, semua yang repost. Semoga Allah membalas kebaikan tuan-tuan dan puan dunia dan akhirat dengan sebaik-baik kebaikan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya akan saya akan cubalah untuk mengurangkan untuk mengurangkan percakapan tu. Sebab apa? Sebab tekak tengah tak sedap, gatal-gatal, perik-perik macam tu. Kalau banyak bercakapnya, makin banyak makin sakit, makin senang nak batuk. Kalau saya diam je okey. Kalau saya kena batuk macam ni, kalau waktu saya tengah tak mengajar ke, tak buat live ke apa ke, kalau saya diam je, okey sikit lah kan. Cuma bila bercakap kan kita menggunakan kerongkong, menggunakan tekak gitu semua ni, jadi ada efek lah kat situ. So saya akan menerangkan juga detail lah, terperinci tapi mana yang perlu lah insyaAllah. Okay, alright, baik, kita masuk ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man. Ala, jangan baca Allah, jangan pula disabdukan pula, tak payah, ala je. Ala, la panjang 2 harakat. Ala ya'lamu man. Lamu man, ya'lamu, mu tak panjang, 1 harakat je. Ya'lamu man, nun mati nun mati berjumpa dengan kha, izhar halki, jelas dan terang lah. Bila kata jelas dan terang, sebut man tu betul-betul, M-A-N, man. Ya'lamu man khalaqa wa huwal latif. Dekat sini selalu biasanya lah, okey, orang membuat kesalahan dari dari segi huruf to ni. Apa kesalahannya?
bacanya terlalu nipis sampaikan menukarkan ta itu menjadi ta. Wa huwallati, wa huwallati. Jangan lati. Wa huwallati, lati. Kena tebal sikit. Kalau sebab kalau nipis-nipis sangat, dia akan jadi huruf ta nanti. Wa huwallati, lati bukan lati. Okey? Wa huwal latiful khabir. Bir, ra nak baca dengan tebal ke nipis? Ra dibaca dengan nipis. Kenapa? Sebab huruf sebelumnya berbaris bawah. Okey, so bukannya khabir. Bukan macam tu. Khabir. Okey, nipis saja. Tak ada suara. Tak ada suara ke tuan-tuan dan puan? Suara saya okey tak? Ada tak suara? Kenapa dia cakap tak ada suara? Ada tak suara? Bismillah. Semua cakap ada suara. Siapa yang tak ada suara, cuba keluar, masuk balik. Cuba keluar live ni, lepas tu masuk balik. Sebab semua orang cakap ada suara ni, tak ada masalah. Ada tak? Yang tadi tak ada, yang kata tak ada suara, cuba keluar, masuk balik. Semua orang cakap ada suara. Semua kata suara jelas. Takut internet tuan-tuan puan yang tak okey. Ada kan? Semua kata ada suara. Semua cakap ada. Cuba keluar masuk balik. Kadang-kadang internet tak okey. Suara jadi tak ada tu, jadi celur ke, jadi hilang ke, macam tu. Okey. Mana tadi ni? Okey, sekali lagi Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Nampak So, kita nak tahu ra tu nak baca dengan tebal ke, nak baca dengan nipis ke, kita bukannya nak kena tengok ra tu baris apa. Okey? Sebab kalau nak cakapnya kena tengok baris dia, ra yang ni baris depan. Tapi kenapa kita baca nipis? Ra yang ni baris bawah. Tapi kenapa kita baca tebal? So, sebenarnya tuan-tuan, memanglah huruf ra memang ada satu bahagian yang memang kita kena tengok dia baris apa. Tetapi ada satu lagi bahagiannya pula adalah kita kena tengok huruf sebelum ra tu baris apa. So, sebab tu saya cakap huruf ra ni kalau tak belajar betul-betul memang tak dapat. Sebab apa? Sebab huruf ra ni kalau nak belajar, dia memang ada dia punya topik sendiri. Okey, huruf-huruf lain tak ada topik sendiri. Huruf lain dia hukum apa je, tapi huruf ra dia ada topik dia sendiri. So memang kena belajarlah. So dekat sini walaupun ra-nya berbaris bawah, tetapi ra dekat belakang ni tetap juga kena dibaca dengan tebal kerana huruf sebelumnya berbaris depan. Yang ra ni pula walaupun dia berbaris depan tetapi dibaca dengan nipis. Kenapa? Sebab huruf sebelumnya berbaris bawah. Macam tu. Okey, kena fahamlah. Muar suara putus-putus Bukit Pasir. Ramai ke suara putus-putus ni? Ada yang kata lag apa semua ni? Okey ke tak okey? Cuba buka TikTok Jafan. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Tes, bismillahirrahmanirrahim. Saya try Ada lag-lag ke? Tak ada, okey. Kita check dekat sini pun okey. Kalau tuan-tuan puan ada lag ke,
ada suara tak ada ke, itu bukan masalah dekat studio kami kat sini, bukan. Itu masalah dekat telefon ataupun line internet dekat kawasan tuan-tuan dan puan. Okey. So kalau macam tu, maksudnya dari segi sistem kami tak dapat nak membantu apa-apa lah, sebab kami okey kat sini. Orang lain pun semua okey, tak ada masalah. Tapi kalau yang mana-mana yang tak okey, tempat tuan-tuan puan sendiri yang tak okey. So cuba beralih, berubah, cari dekat tempat yang lain ke apa ke. Sebab itu adalah line tuan-tuan puan. Kami tak dapat nak membantulah, nak melajukan line tuan-tuan puan ke, tak dapat lah. Itu internet masing-masing. Sebab kebanyakannya majoriti semua cakap okey, tak ada masalah. Okey. Kalau memang masalahnya berlaku sistem dekat kami punya sistem sendiri, memang semua orang dapat hasil yang sama, tak okey. Tapi kalau beberapa orang je tak okey, maksudnya tuan-tuan puan sendiri yang ada masalah internet ke apa ke macam tu. Cuba keluar masuk balik. Cuba keluar masuk balik. Kenapa ustaz tak ajar melalui FB? Tak, memang sekarang kita dah tukar ke TikTok. Dekat FB ada, dekat FB ada lagi. Cumanya dekat FB kita tak buat secara live. Dekat FB masih lagi berjalan macam biasa, waktu yang sama. Cumanya dekat FB dimainkan secara ulangan sahaja. Bukan kata tak mengajar terus dekat FB, tak. Dekat FB ada, cumanya ulangan. Yang dekat TikTok ni kita buat live macam tu. Okey. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-15 pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 15 Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Ustaz ajar jam berapa setiap hari? Kalau live yang petang ni biasanya saya start pukul 3.20, 3 suku, 3.30, tengok keadaan. Tapi around pukul 3 sampai pukul 4 lah, lebih kurang. Kalau ikutkan jadual secara hitam putihnya, live yang untuk cepat Quran tajwid ini adalah pada jam 3 sampai 4 petang. Isnin sehingga Jumaat. Isnin sampai Jumaat. Tapi kadang-kadang tengoklah. Kadang-kadang ada masanya pukul 3 start, kadang pukul 3.10, kadang 3.20, kadang 3.30. Tengok keadaan macam mana. Okey, tapi secara rasminya kita punya yang program yang pukul 3 ni adalah pukul 3 sampai pukul 4. Macam itulah. Yang belum follow kita, follow dulu Takut-takut kan terlepas kan. Esok lusa kan cari-cari kan tak jumpa. Okey, baik. Setiap hari ke belah petang? Ya, setiap hari. Setiap hari ada. Nanti saya bagi tahu jadual program yang kita ada buat. Huwallazi ja'ala lakumul, ada 2 kali la. Jangan baca satu je. Jangan baca huwallazi ja'alakumul. Jangan baca satu, ja'alakumul. Ja'alalakumul. Ada 2 kali la. Okey, Sabtu dan Ahad ada juga ke? Tak ada. Isnin sampai Jumaat sahaja. Sabtu dengan Ahad Ustaz Izwan ada. Kalau yang saya punya Isnin sampai Jumaat sahaja. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu. Jangan dhalulan fam. Jangan lan. Dhalulan famshu. Ikhfa hakiki. Kena dengungkan 2 harakat. Dhalulan famshu. Fam, hamzah wasal yang berada di tengah-tengah kalimah tidak berfungsi. Okey, terus buang jauh-jauh fa, terus lompat dekat mim. Famshu, izhar syafawi. Mim mati, izhar syafawi.
Okey, nama ustaz siapa ya? Ustaz Zul. Saya Zul. Ustaz Zul. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Mir. Masukkan terus mim dekat ra. Nun kosong ni nak buat apa? Tak payah buat apa-apa. Tutup, buang jauh-jauh, tidak berfungsi. Idgham bila gunnah. Tak payah didengungkan. Tak payah baca mir rizki, tak payah. Terus masukkan je mir, mir. Wa kulu mir rizqi. Sebab apa tak payah dengung? Sebab apa masukkan terus? Sebab ni adalah idgham bila gunnah. Mir rizki, kalau berhenti kih pendek sahaja satu harakat. Wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin, masukkan dekat nun sabdu, dengungkan alif lam syamsiah. Wa ilaihin nusyur. Syur. Tebalkan ra dekat belakang kerana huruf sebelumnya berbaris depan. Syur, mad arid li sukun, 2, 4 atau 6 harakat boleh dibaca. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Amin, ada dua kali a, dua-dua pendek, dua-dua satu harakat. A yang ini pun satu harakat, a yang ini pun satu harakat. So jangan pula kita baca amin, contoh kan, amin ataupun amin. Amin pun salah juga. Dua-dua satu harakat. A ni satu harakat, a ni pun satu harakat. Okey? Amin, amin. Macam itulah. Lepas tu jangan baca aamintum. Aamintum, bukan min, bukan izhar. Nun kosong ni bukan nun sukun. Nun kosong jumpa dengan ta, ikhfa hakiki, dengungkan. Samar-samarkan. Aamil, tum. Rapatkan bibir di sini, idgham mislain saghir. Tum manfis, ikhfa hakiki, nun kosong jumpa dengan fa. Manfis samai ay, samai, ma panjang 4 ataupun 5 harakat, mad wajib muttasil. Fis samai ay yakhsifa, nun kosong bertemu dengan ya, senyum, dengung 2 harakat di sini, idgham ma'al ghunnah. Ay, jangan tak boleh macam tu, nanti dia jadi ikhfa. Sedangkan ini adalah idgham ma'al ghunnah. Ay fis samai ay yakhsifa. Apa nama ni? Kha ni di apa orang panggil? Kha ni di getarkan dia, kahakkan dia. Okey, jangan yahsifa. Biasanya yang saya dengar orang baca adalah yahsifa. Okey. Kalau kita baca yahsifa, dia akan jadi huruf ha pedas. Yahsifa. Ay yakhsifa, dia kena ada yah. Jangan yah macam tu, tak nak. Okey.
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Mur man arid lisukun lah 2, 4 atau 6 harakat. Settle untuk ayat 16, kita masuk ayat 17 tuan-tuan puan. Amintum. Puan, cuba masuk TikTok, try je request tengok. Aku try accept, tengok apa jadi. Rasanya dia keluar suara je kot. Lepas tu nanti kan kalau dah boleh dapat, disconnect balik lah. Okey, settle ayat 16, kita masuk ayat 17 ya tuan-tuan puan. Ayat 17. Siapa-siapa yang baru masuk, dekat atas tu saya ada tuliskan surah. Tak ada. Surah Al-Mulk ayat 13 sampai ayat 19 kita dah belajar, kita dah baca ayat 13 sampai ayat 16. Kita nak masuk pula pada ayat yang ke-17 pula. Okey, surah Al-Mulk ayat 13 sampai 19, muka surat tu tak ada. Selalu dia keluar kan. Muka surat berapa? 563. 563. Ada? Tak ada? Tak ada masuk. Selalu dia masuk kan? Tak tahu asal. Kalau nak nanti nak ulang dari awal macam mana? Kalau nak nanti nak ulang dari awal macam mana? Kalau nak nanti nak ulang dari awal macam mana? Maksudnya apa? Kalau nak nanti apa? Kat mana? Hantu kat situ. Okey, cuba tekan je, accept je. Apa jadi? Cuba je tekan je. Nanti disconnect balik. Cuba try test, bismillah. Dekatkan mic, suara. Nak tahu dia keluar kat sini ke tak suaranya. Test. Keluar dekat situ. Maksudnya. So dekat skrin tu dia keluar apa? Dia nampak apa? Macam pakai handphone biasa lah. Maksudnya boleh buat lah. Okay, endkan terus. Disconnect. Sepatutnya dah auto keluar kalau dah disconnect. Boleh. Boleh buat. Tapi kita tak dengar suara dia lah. Betul, tak dengar suara. Tu kena cari cara macam nak dengar suara. So selama ni kita bercakap dengan TV macam tu kan. Siapa tadi tanya kalau nak tengok dari awal tu, tengok apa tu maksudnya? Nak tengok surah yang lepas-lepas boleh tengok dekat mana? Surah yang lepas-lepas boleh tengok dekat muka buku, dekat FB. Fatihah, FB kita nama Fatihah. Semua rakaman-rakaman yang lepas-lepas semua ada dekat sana. Ustaz dah lama ke Ustaz buat live ni? Dah masuk 2 bulan. Selama ni kita buat live di muka buku dekat FB. Bulan 12 hari tu baru kita masuk ke TikTok. Baru kita start dekat TikTok. Ustaz macam mana nak ikut yang ayat 1? Ustaz macam mana nak ikut yang ayat 1? Ustaz macam mana nak ikut yang ayat 1?
macam mana nak ikut yang ayat 1? Apa tu maksudnya yang ayat 1? Okey, baik. Masuk ayat 17 bismillah. Ayat 17. Oh, ayat pertama surah Al-Mulk. Ayat yang mula. Baik. Dia sakit ni. Kalau nak tengok daripada mula, dia punya rakaman dia boleh tengok dekat muka buku. Okey, dekat TikTok ni kita buat live sahaja. Ulangan semua dekat muka buku kita. Dekat FB. Dekat FB kita yang belum follow, nama FB kita adalah Fatihah. FATEHAH. Follow kita. Like page kita dekat FB sana. Dekat ulangan semua ada dekat FB. Yang dekat TikTok ni yang live sahaja. Okey. Siapa-siapa yang mungkin baru pertama kali jumpa hari ni, tiba-tiba dah masuk muka surat kedua surah Al-Mulk, dah terlepas surah yang muka surat pertama surah Al-Mulk, jangan risau tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Rakaman sepanjang live ini kita simpan, kita masukkan dekat dalam FB. Nama FB kita adalah Fatihah. FATEHAH. Okey. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Ayat 17, bismillah. Faham Clear setakat ni? Ada apa-apa persoalan lagi? Saya sambil-sambil jeling-jeling komen sikit tuan-tuan dan puan. Bismillah. Amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Amin. Yang atas tadi amin. Yang atas amin, yang bawah ni amin. Jangan tertukar Yang atas ni amin, amin. Yang bawah ni amiltum. Macam tu. Beza dia. Amiltum man fis sama, sama je macam atas tadi. Berulang saja. Okey, benda yang sama berulang. Cumanya tadi yang bawah ni Okey, yang lain semua sama. Amil ikhfa hakiki, tum idgham mislain saghir, man ikhfa hakiki lagi. Fis sama ma mad wajib muttasil, sama je macam atas ni. Ayur, nun kosong bertemu dengan ya. Senyum dengung dua harakat. Ayyursila alaikum hasiba. Kena jaga baik-baik dekat huruf sad ni, sebab kalau kita nipis sangat nanti dia jadi huruf sin. Hasiba. Macam tu. Jangan hasiba. Nanti dia jadi sin tau. Dia bukan si, dia si. Okey, si. Makhraj dia dengan sin dengan sad sama je. Cumanya tebalnya tu. Satu si, satu si. Hasiba. Jangan hasiba. Jangan senyum macam tu. Kalau senyum tu jadi sin. Hasiba. Okey, yang betulnya adalah hasiba. Nampak? Dengar kan? Dia punya tebal dia tu lain, tak sama. Baik, kemudian fasata'lamuna kaifa nadhir. Nadhir, zir ini adalah mad arid disukun lah. Boleh baca sama ada 2, 4 atau 6 harakat. Ra dekat belakang ni nak baca tebal ke nipis? Nipis. Dibaca dengan nipis. Kenapa? Sebab huruf sebelumnya berbaris bawah. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Baik, kemudian walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir.
walaqad 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 de walaqad qalqalah. Okey, jangan walaqad walaqad. Tak nak walaqad walaqad. walaqad walaqad, kena ada de-nya tu baru dia jadi qalqalah sughra kat situ. walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim jangan lazina min min bukan min ikhfa hakiki. Okey, dengungkan, samar-samarkan. Kemudian qablihim, sama je macam ni tadi. Ini walaqad, yang ini qab, nampak sama je. Okey, walaqad min qablihim, sama je. Okey, jangan tak lantun langsung. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Ush, pelik tuan-tuan puan, pelik. Bila tempat yang sepatutnya kena qalqalah, tapi bila tak qalqalah, bunyinya sangat-sangat aneh. Okey, bunyinya sangat-sangat pelik. Macam tak lengkap. Macam tak lengkap. Kan sepatutnya kan walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Kan sedap je dengarnya tu. Ini walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Macam qad macam tak sedap. Kenapa tak sedap? Sebab salah. Okey, kalau baca betul sedap bunyi dia. So sepatutnya dilantunkanlah qalqalah sughra. Fa kaifa kana nakir. Kir, mad arid li sukun 2, 4 atau 6 harakat. Ra dibaca dengan nipis kerana huruf sebelumnya berbaris bawah. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Kemudian ayat 19, ayat yang terakhir untuk hari ini. Hari ini kita sampai 19 sahaja tuan-tuan puan. Bukan satu muka, kita bawa setengah muka je hari ini. Ayat 13 sampai ayat 19. Tuan-tuan puan yang belum follow kita dulu. Dekat belah atas tu ada apa yang panggil? Dekat belah atas tu ada button follow. Yang belum follow kita dulu. Terima kasih tuan-tuan puan. Kita masuk ayat yang terakhir untuk petang ini, ayat 19. Pukul berapa mula? Senang cakap pukul 3 lah. Okey, senang cakap pukul 3 lah. Tuan-tuan puan standby je. Okey, siapa-siapa yang baru pertama kali terjumpa dengan page ataupun akaun Cepat Quran ni, saya nak bagi tahu, dengar baik-baik dengar baik-baik. Saya ulang benda ni banyak kali. Tapi kalau ada siapa-siapa yang baru jumpa, baru pertama kali join, saya faham lah. Saya tak ada masalah pun untuk saya nak ulang. So dengar baik-baik siapa-siapa yang pertama kali. Cepat Quran, akaun kita ni ada buat banyak live dalam masa satu hari. Bukan satu hari tu sekali je, tidak. Okey, bukan satu hari tu sekali je, tidak. Okey, ini adalah jadual-jadual yang kita ada. Yang pertama jam 10 pagi. Okey, yang pertama pada jam 10 pagi. Yang saya cakap ni semuanya live dan semuanya dekat TikTok Cepat Quran ini. So sebab tu saya kata yang belum follow kita dahulu, supaya kalau kita live ke apa ke akan dapat notification, tak adalah terlepas ke apa ke. Okey, yang pertama pada jam 10 pagi. Okey, 10 pagi. 10 pagi setiap hari ke Senin Jumaat lah?
10 pagi Isnin sampai Jumaat sahaja. Okey. Yang pertama pukul 10 pagi Isnin sampai Jumaat sahaja. Yang kedua pada jam 12 tengah hari Isnin sampai Khamis. Okey. 12 tengah hari Isnin sampai Khamis. Kemudian jam 2 petang. Jam 2 petang setiap hari kan 2 petang. Jam 2 petang setiap hari. Yang keempat jam 3 petang macam sekarang ni lah. Jam 3 petang Isnin sampai Jumaat sahaja. Kemudian pada jam 9.30 malam setiap malam. Yang pukul 10 tu saya susah nak dapat dekat TikTok kan? Ya betul dekat TikTok. Semua yang saya cakap ni semuanya dekat TikTok Cepat Quran ni lah. Okay, so follow kita tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Kalau kita follow account tu, kalau account tu ada buat live ke apa ke, dia akan keluar notification dekat TikTok kita tu. So nanti tak adalah kita tercari-cari lagi. Okay. Siapa-siapa nak tengok ulangan boleh tengok dekat muka buku dekat FB. Nama muka buku kita adalah Fatihah, F-A-T-E-H-A-H. Follow kita dekat sana. Okay. Nak tengok ulangan kat sana, nak tengok live dekat TikTok. Boleh ya? Terima kasih semua. Baik, kita masuk ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya pelajaran ayat yang sama ke lain-lain? Lain-lain. Semua lain-lain. Pukul 10 lain, pukul 12 lain, pukul 2 lain, pukul 3 lain, 9.30 malam lain. Semua lain-lain. Ulang balik ustaz, yang belah malam pukul berapa? Malam 9.30. Malam jam 9.30 malam. Setiap malam. Baik. Bismillah. Ayat 19 ayat terakhir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Untuk ayat 19 ni dengar baik-baik Dengar baik-baik ayat 19 ni. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffa. Berapa panjang nak baca sa ni? Berapa harakat ni sa? So ni nak kena baca berapa harakat ni? 4 ke? 5 ke? 6 ke? 7 ke? 8 ke? Berapa? Bismillah. 6 harakat. Okey. Bukan 4, bukan 5 6 harakat. Nama dia adalah mad lazim. Mad lazim 6 harakat. Yang di sini hukumnya adalah mad lazim kalimi musaqqal. So Sofa. Okey, panjangkan so dengan 6 harakat dan selepas memanjangkan dengan 6 harakat, jangan lupa untuk sabdukan sekejap dekat fa ni. Ramai orang tahu. Tadi saya tanya 6 harakat, semua 6. Semua reply 6. Bagus, alhamdulillah, semua bagus. Semua tahu nak kena baca 6 harakat. Cantiklah tu. Tapi masalahnya pula yang lain adalah baca 6 harakat tu dah betul, dah cantik dah. Sekali dekat fa tu dia tak sabdukan pula. Aduh sayangnya. Dia baca sofa. Sofa. Dia jangan sofa. Dia sofa.
Kenapa kena macam tu? Sebab dekat fa ni ada apa orang panggil ada sabdu. Itu yang membuatkan dia jadi mustaqal. Sebab dia ada sabdu. Okey. Saffatin. Okey. Mad lazim kalimi mustaqal. Kemudian tiu muncungkan bibir, dengungkan dua harakat, idgham ma'al ghunnah. Tiu wa yaqa, lantunkan qaf. Dekat sini tolong fokus baik-baik semua orang. 1000 lebih yang sedang menonton, fokus baik-baik dekat sini. Ramai sangat-sangat yang baca dekat sini salah. Dah berpuluh-puluh tahun baca surah Al-Mulk. Oh, rupa-rupanya salah baca selama ni. Terutamanya dekat sini ya. Wa yaqa bin tu. Apa kesalahan yang biasa berlaku dekat sini? Sepatutnya wa yaqa. Sepatutnya qaf ni kena lantun. Qalqalah sughra. Wa yaqa. Tapi ramai yang baca tak lantunkan qaf ni. Baca macam mana? Wayak bid wayak tak lantunkan qaf. Betul ke salah? Salah lah. Sebab apa? Sebab sepatutnya kena lantun. Okey. Yang dekat belakang ni saya faham. Ramai yang tak boleh nak matikan, ramai yang tak boleh nak sebut sebab macam terbelit-belit sikit. Yang dot nak kena matikan, lepas tu nun nak kena matikan. Saya faham. Dekat build belakang ni saya faham. Tapi dekat qaf tak lantun ni saya tak boleh nak faham. Okey. Yang dekat qaf ni yang build belakang tu nak kata susah saya boleh terima lagi. Tapi nak kata wayaqa, nak kata qaf ni nak lantun susah saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima sebab dia benda yang simple je. Wayaqa. Apa yang susah nak lantunkan? Apa yang susah sangat nak lantun? Wayak. Wayaqa. Tak susah pun. Sebut je lah qa. Wayaqa. Apa yang susah? Makin disekat-sekat lagi lah susah. Sepatutnya benda tu keluar. Wayaqa. Keluar sendiri. Wayaqa. Tapi kita pergi tahan dia. Wayak. Lagilah susah. Sebab kita tahan dia. So sepatutnya wayaqa. Okey. Huruf qaf ni kena lantunkan. Baik. Kemudian yang dekat belakang ni. Ramai yang tak tahu macam mana cara nak berhenti. Okey. Dekat sini tuan-tuan dan puan. Ramai yang baca macam ni tau. Dengar Ramai yang baca macam ni. Wayaqa bidun. Jangan ada bidun pula. Okey, dia bukan bidun. Dia huruf dot ni tak lantun. Yang qaf tadi kena lantun, yang dot jangan lantun. Kita ni suka terbalik. Yang sepatutnya lantun kita tak lantun. Yang tak payah lantun kita lantunkan pula. Okey, yang qaf ni kena lantun, yang dot jangan lantun. Sebab yang dot ni bukan qalqalah. So dia sepatutnya wayaqa bil. Okey, kita tolak tepi nun dulu. Kita tolak tepi nun dulu. Jangan ambil dulu nun ni, nanti makin susah. Kita ambil yang dot saja dulu. Nun jangan ambil kisah lu, biar. Nun tolak tepi dulu. Kita ambil sampai dekat dot je dulu. Macam mana cara kita nak berhenti kalau kita nak sampai dekat dot ni? Wayaqa bil. Okey? Nun tu nanti dulu sampai dot je dulu. Macam mana kita nak matikan? Wayaqa bil. Okey. Sampai dot kalau dah betul, dekat nun pula baru kita datangkan sikit. Wayaqa bil. Dia ada macam build. Dia macam ada kat belakang tu sikit. Wayaqa bil. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wayaqa bil. Janganlah pula kita baca wayaqa bidun. Ataupun yang selalu berlaku kesalahan adalah
memang betul-betul berhentinya sampai dot je. Nun sikit dengung pula. Sikit bunyi pun tak ada nun. Wa yaqbid. Ramai yang macam tu. Okey, yang lagi teruknya apa? Wa yaqbid. Bid. Dah lah tak bunyikan nun. Dot ni dia pergi lantunkan pula. So, yang betulnya adalah build. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Macam tu. Kalaulah misal kata dah buat tak boleh juga, sambung je tuan-tuan puan. Sambung terus. Wa yaqbidna ma yumsikuhun. Itu lagi selamatlah saya rasa. Okey. Apa-apa pun buat dulu latihan. Buat dulu latihan. Tak ada masalah. Belajar tak apa, belajar tak ada masalah. Baik, kemudian ma yumsikuhunna, dengungkan nun sabdu wajibul gunnah. Betul. Kata Puan Zainun betul. Yang selalu disebut adalah bin je. Bin je. Dot tu langsung hilang terus. Wa yaqbin. Tak boleh. Dia tak boleh bin je. Dia ada dot tengah-tengah tu. Kalau nak sampai dot sahaja pun tak boleh. Ada nun dekat belakang. So dot pun kena ada, nun pun kena ada. Wa yaqbid. Okey. Baik. Ma yumsikuhunna illa. Boleh sambung je? Boleh, tak ada masalah. Jim ni bukannya tak boleh sambung. Jim ni waqaf jaiz. Waqaf yang harus. Nak sambung boleh, nak berhenti pun boleh, tak ada masalah. Illa rahman. Innahu, nun sabdu dengung wajibul gunnah. Innahu, dua harakat maksilah qasirah. Bikulli syai'in basir. Syai'in, iklab dengungkan. Syai'in basir. Sir, mad arid lisukun 2, 4 atau 6 harakat. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan. Alhamdulillah. So macam mana untuk pengajian kita pada hari ini? Okeylah ayat 13 sampai ayat 19. Setengah muka pun saya dapat cover lebih kurang dalam satu muka pula. Dalam 1 jam lebih kurang pun okeylah, alhamdulillah. So diharapkanlah tuan-tuan puan lebih lagi surah Al-Mulk ni lah. Surah yang semua orang biasa baca, dah hafal dah apa semua. Kena betulkan lah. Hafal tu bagus, tak ada masalah. Tapi kalau selama ni baca salah, maksudnya apa yang kita hafal, apa yang kita sebutkan itu adalah bacaan yang salah. So kita tak nak. Kita nak bacaan yang lagi-lagi surah ataupun ayat-ayat ataupun surah ataupun yalah yang kita selalu buat amalan ni, benda tu lagilah kena betul. Sebab kita baca selalu, sebab kita baca setiap hari, betul tak? So insya-Allah lah diharapkan tuan-tuan puan beroleh manfaat, beroleh kebaikan daripada perkongsian yang kita bawakan pada hari ini. InsyaAllah semoga dapat membantulah. Okey, tuan-tuan puan semua insya-Allah. Jangan lupa pula untuk nak baca Al-Mulk setiap malam. Ambil sedikit masa, lebih kurang saya rasa dalam 10 minit pun sempat, saya rasa 10 minit tu kot. 10 minit lama tu kalau nak baca 30 ayat. Maksudnya boleh sajalah, nak dengan tak nak sahaja. InsyaAllah semoga Allah memberikan kepada kita istiqamah untuk kita terus membaca dan mengamalkan hidup dengan surah Al-Mulk. Semoga Allah mengelakkan ataupun Allah pelihara kita daripada siksa azab kubur, asbab daripada amalan kita membaca surah Al-Mulk semasa di atas dunia ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah tuan-tuan puan, terima kasih kepada semua
yang bersama dengan saya. Yang baru pertama kali yang belum follow kita dahulu Tadi saya dah bagi tahu apa nama ni jadual-jadual live kita. So follow kita supaya tidak terlepas lah. Jam 10 pagi ada, 12 tengah hari ada, 2 petang ada, 3 petang ada, 9.30 malam ada. Yang setakat ni punya jadual lah. Kalau ada apa-apa perubahan, kami akan update dari semasa ke semasa, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, selepas dah belajar, dah mengaji, izinkan saya untuk berniaga sekejap. Okey, so kat telekong. So untuk hari ni tuan-tuan dan puan, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan antara barangan yang kita ada ataupun produk yang kita ada dekat sini. Dekat depan saya ni adalah telekong, tuan-tuan dan puan. Okey, telekong. Dekat saya ni ada beberapa sampel lah, tapi tak banyak lah. Tapi kalau ikutkan, hari tu saya ada buat packing jugalah. Saya ada tolong buat packing telekong dan saya terkejut sebab rupa-rupanya sangat-sangat banyak color. Saya ingatkan memang kalau namanya telekong ni putih saja. Rupa-rupanya tidak, tuan-tuan dan puan. Telekong yang kita ada ni sangat-sangat banyak colornya. Nama-nama yang pelik-pelik saya tak pernah dengar pun ada. Okey, tapi yang saya tahu dia ada warna pink, ada warna hijau, hijau muda, ada warna turquoise, ada warna hitam pun ada warna krim-krim pun ada, macam-macam color lah tuan-tuan dan puan. Boleh tengok dekat kita punya beg kuning kita, saya dah pinkan dekat situ tuan-tuan dan puan. Yang dekat saya ni adalah beberapa sampel sahajalah. Cumanya tuan-tuan dan puan, yang tuan-tuan dan puan kena tahu berkaitan dengan telekong ini adalah dari segi kain, kita ada dua jenis kain. Telekong kita ada dua jenis kain. Satu ada kain cotton, satu ada kain satin. Kain cotton ni macam biasa lah kan, macam kain biasa tu lah. Kalau kain satin tu dia macam yang licin sikit tu, dia macam kilat-kilat sikit tu. Itu dari segi kain. Okay. Kemudian yang keduanya adalah, satu ada yang ada corak, satu lagi ada yang plain, tak ada apa-apa corak. Okey. Ada yang ada corak, ada yang plain sahaja. Itu yang kedua, info yang kedua tuan-tuan dan puan. Info yang ketiga berkaitan dengan telekong ni pula, ada tudung kita yang ada dijual bersama dengan bagnya sekali. Ada satu lagi yang tak ada bag. Okey. Yang ada bag, ni saya tunjuklah bag dia tuan-tuan dan puan. Yang ada bag tuan-tuan dan puan, ini adalah bag dia tau. Nampak ni? Okey, ini adalah bag telekong ini. Okey, dan bag telekong ini tuan-tuan dan puan, kalau kita buka, kita bentangkan dia, dia akan menjadi sejadah. Okey, dia akan jadi sejadah lah. Sejadah kecil macam tu. Sejadah kecil kan saiz dia macam ni kan. Dan dia cantik lah, dia ada corak-corak dia semua kan. Okey. So tuan-tuan dan puan, kalau siapa-siapa yang beli sekali dengan bagnya, maka bagnya ini dalamnya ada poket dia lah, boleh simpan. Dan apa nama, bag dia ni kalau nak solat dia akan jadi sejadahnya lah. Okey. Dan ada juga yang tak ada bag, so dia akan ada telekong sahajalah. So bag tu pakailah bag tuan-tuan dan puan sendiri. Okey. Cumanya dekat saya, yang saya ada ni warna putih saja. Okey, sampel yang saya ada warna putih saja, tetapi sebenarnya ada banyak lagi color lah. Okey, sangat-sangat banyak color. Boleh tengok, boleh tekan dekat yang saya pinkan tu, dan kemudian boleh tengok dekat dalam tu color-color apa yang ada lah. Okey, ada dua kain tengok betul-betul. Ada dua kain. Jangan salah beli pula. Satu ada kain cotton, satu ada kain satin. Okey, satu kain cotton, satu kain satin. Ada yang ada corak, ada yang tak ada corak. Berapa RM? Ni saya pinkan dah kat sini dah, RM98. Tapi tak tahulah kalau tuan-tuan dan puan, Ustaz baru tahu ke ada banyak warna telekong. Itulah, saya ingatkan warna putih je selama ni. Saya mana tahu, saya tak pakai telekong kan. Sekali hari tu bila stok sampai, ramai yang beli, saya pun tolong packingkan. Oh, rupa-rupanya ada banyak color. Putih semua ada. Putih semua ada. Maksudnya putih semua yang tak ada ni ke? Yang tak ada campur-campur color ke? Ada. Ni lah, kejap saya tunjuk. Ni putih semua ada. Ni putih semua.
Dia ada corak-corak juga dekat sini. Ada corak-corak bunga-bunga dia semua. Tapi corak dia pun warna putih juga. Nampak tak? Okay, corak dia pun warna putih juga. So ni kira macam plain macam tu lah. Okay. Dalam FB apa nama? FB kita nama Fatihah. Fatehah. Fatihah. Muka buku kita nama Fatihah. Pergi follow kita kat sana. Okay. Okay. Lepas tu banyaklah colour memang sangat-sangat cantik, modern lah kan. Senang cakap modern lah untuk telekung yang moden ni. Dan kain-kain sejuk tau, kain selesa tau. Kain sejuk saya boleh rasakan dekat sini walaupun saya tak pakai. Okay, tapi saya pegang ni rasalah. Okay, so kalau misal kata nak solat semua tu tak adalah panas ke apa, tak ada kan. Okay, ada kain cotton, ada kain satin. Corak ada macam-macam, ikutlah pilihan sendiri, subjektif, siapa suka ni, siapa yang suka ni. Okay, dan kemudian ada yang ada bag, ada yang tak ada bag. Ustaz, macam mana nak tahu kain cotton dengan satin? Dekat bag kuning tu kita ada kategorikan dia. Kita ada asingkan dia. Okay, kalau nak beli satin, kita ada tulis kat situ satin. Macam sekarang yang saya pinkan ni telekung yang cotton. Saya tak pinkan dua-dua, saya pinkan satu je. Tapi sebenarnya ada yang cotton, ada yang satin jugalah. Okay, saya pinkan ni contoh dia je lah. Contoh sampel dia je lah. Tapi banyak lagi lah. Banyak lagi yang tuan-tuan pun boleh tengok. Ustaz, Singapura boleh order? Boleh. Singapura boleh order. Berapa harga sepasang? Harga dalam 90 lebih, 80 lebih macam tu, lebih kurang. Tengoklah kalau ada voucher dapat murah lagi. Saya suka kain cotton putih dan corak pun warna putih. Betul, cantik juga. Corak dia pakai bunga apa ni? Bunga rose Dia ada dua bunga. Bunga rose dengan bunga apa Hari tu saya tengok, saya lupalah. Tapi dia ada dua jenis bunga lah. Yang kalau suka yang putih pun kita ada. Dia ada corak, dia bukan putih kosong tak. Dia ada corak, tapi corak dia putih, corak dia warna putih macam tu. Okey. Senang macam ni tuan-tuan puan. Pergi dekat kita punya akaun kita, pergi dekat kita punya beg kuning, boleh tengok terus di sana. Okey. Boleh tengok terus di sana dan boleh terus buat pembelian di sana. Bunga ros dan bunga orchid, betul. Bunga ros dan bunga orchid. Cuba buka ni jap. Buka yang dekat Google tu, yang senarai barang-barang, nak tengok sekali lalu harga telekung. Boleh tengok tak senarai barang-barang? Saya tengok sekali lalu tuan-tuan puan untuk telekung-telekung ni. Telekung. Okey, telekung ada yang harganya, mana harga? Okey, ada yang harganya RM98, ada yang harganya RM83. Okey. Setakat ni kalau telekung ni ada yang terjual 70 lebih, ada jenis yang ni terjual 70 lebih, ada jenis yang ni terjual 100 lebih. Alhamdulillah lah. Selain daripada telekung, jubah pun kita ada, tudung pun kita ada. Barang-barang yang lain pun semua kita ada dekat beg kuning kita lah. Boleh beli dekat kita punya beg kuning kita. Pergi dekat akaun kita, cari beg kuning, boleh terus buat pembelian di sana insya-Allah. Boleh tuan-tuan puan Baik. Apa tu? Tarik sikit komen. Pergi dekat beg kuning. Ya betul, boleh pergi dekat beg kuning insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan so nak beli, tekan dekat beg kuning. Boleh beli pada bila-bila masa sahaja. Cumanya harganya kadang-kadang mengikut TikTok punya voucher. Ada akaun, ada orang ni dapat voucher sebanyak ini, ada orang ni dapat voucher sebanyak ini. Okey, tapi kalau dapat voucher tu kira untung lah, sebab dia tak kira harga yang asal, dia ada potongan dekat situ. So kalau nak beli boleh terus tekan dekat beg kuning insya-Allah. Okey. Baiklah. Jadi untuk hari ni saya rasa sampai di sini dulu insya-Allah tuan-tuan puan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan, dan saya sangat-sangat memohon ampun dan maaf kalau ada kekurangan, kesilapan. Okey.
sepanjang pertemuan kita pada hari ini. Dan insya-Allah kalau tak ada aral, kita jumpa lagi esok macam biasa dalam program Cepat Quran Tajwid pada jam 3 petang. Dan malam ini jam 9.30 malam macam biasa masuk dalam live bersama dengan Ustaz Izwan dalam program Cepat Quran Klinik, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan